Kalau tak ada sijil ni, dia memang kena usaha lebih. Betul. Usaha Memang lebih. kalau orang lain usaha 10%, kita kena buat 200%. Ya, betul. Dia memang, sebab saya banyak kawan-kawan yang habis PM terus kerja. And sampai sekarang struggle nak dapatkan gaji yang tinggi tu satu. And then bila nak apply kerja baru pun satu hal juga. Orang tak naikkan gaji. Orang akan tengok, oh you SPM, so kita akan bagi gaji SPM balik. Walaupun you dah kerja 10 tahun. Itu realitinya. Banyak orang cakap sekarang tempat kerja ni nak pengalaman je, tak nak tunjuk sijil pun. Kan? Tapi bila pengalaman pun kau buat benda yang sama, kan? Lama mana pun tak boleh juga. Dan macam mana bos sebagai majikan ni, macam mana dia nak yakinkan kau ni betul-betul terpelajar. Terpelajar punya orang. Dia bukan sekadar tahu buat benda tu. Dia ada cakap-cakap tadi lah. Dia dah pernah belajar benda ni, dia dah pernah kata apa, experience pun dah dia kan. So perspektif angle dia tu lagi luas lah.